Pagi tadi owner rumah call katanya pipe bocor. Aku pun pergilah nak repair. Bila buka pintu sekali penyewa dia Pak Arab lah. Terus rasa macam overseas project. Sambil budak aku repair pipe, aku cubalah bersembang dengan dia. Dengan penuh yakin aku tanya, "Where are you from, sir?" Dia jawab, "Palestine." Lepas tu dia buat-buat sibuk, ambil sejadah solat pula. Aku tengok jam 10 pagi, duha agaknya, tak mungkin subuh. Lepas dia habis solat, aku tanya lagi, "You here for working or study, sir?" Dia buat-buat sibuk lagi. Lepas tu dia cakap, "No English, no English." Oh patutlah, setiap kali aku tanya dia buat-buat sibuk. Padahal aku pun bukan reti sangat English. Yang aku tahu, "Where are you from?" "Working, study, thank you, see you again." Dah siap repair, aku cakap kat dia, "All done, sir." Kali ni dia dah tak buat-buat sibuk lagi. Dia senyum, hulur tangan. Lepas tu dia cakap, "Abang, kalau ada bocor lagi saya bagi tahu owner. Terima kasih ya." Kan ni Pak Arab ni, dari tadi kenapa kau tak nak cakap Melayu dengan aku? Ada nampak muka aku macam muka Mak Saleh ke? Sebelum balik aku cakap kat dia, "Free Palestine." Kali ni panjang lebar dia senyum. Kadang-kadang bukan bahasa yang buat kita faham. Cukup dengan senyum, cukup dengan hormat. English tak pandai pun tak apa, boleh belajar. Asal adab kita faham.